Aoguang menguasai Laut Timur China. Aoguang adalah naga biru yang merepresentasi arah timur dan musim bunga. Nah, menariknya Kaido juga berwarna biru, menetap dan menjadi final villain di Wano yang mengambil inspirasi dari Jepun, negara terkenal sebagai negara matahari terbit dan arah timur. Malah Kaido juga cuba untuk memindahkan Onigashima ke Flower Capital untuk menjadi ibu negara baru bagi Wano. Kita tahu setiap daerah Wano mempunyai iklim mereka sendiri, seperti Ringo yang ditunjukkan sentiasa berada dalam musim sejuk dan bersalji, Hakumai sentiasa berada dalam musim luruh, manakala Flower Capital sesuai namanya adalah daerah yang sentiasa mengalami musim bunga sepanjang tahun. Nah, dua elemen ni, timur dan musim bunga, sangat berkait dengan Kaido, si naga biru atau Aoguang. Aoshun adalah naga hitam yang menguasai lautan utara atau secara geografinya Tasik Baikal yang berada di Rusia. Aoshun merepresentasi arah utara dan musim dingin. Nah, sengaja atau kebetulan, Loki telah diperkenalkan sebagai naga berwarna hitam yang menjadi Dewi Fruit legenda Elbaf, sebuah negara yang mengambil inspirasi dari Viking atau Norse, di mana Norse itu sendiri diambil dari perkataan North atau utara, arah mata angin yang mewakili Aoshun, sang naga hitam. Dalam chapter terbaru, kehadiran Loki juga telah membawa kepada perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi salji, dan Loki telah dirantai di Underworld yang sentiasa berada dalam keadaan beku dan bersalji. Dapat juga dikaitkan dengan Aoshun dalam mitologi Cina yang merepresentasi musim dingin. Aokin adalah naga merah yang menguasai Laut Cina Selatan. Aokin merepresentasi arah selatan, warna merah dan musim panas. Aokin dapat dikaitkan dengan api dan haba. Dalam One Piece, Dragon nombor 13 di Pang Hazard boleh dikatakan adalah versi barat bagi Aokin melalui warna dan kebolehannya menyembur api. Malah tempat tinggalnya di bahagian panas Pang Hazard. The Blood-Soaked Serpent boleh jadi juga versi One Piece untuk Aokin kerana warnanya yang sama merah, dan sesuatu yang seperti ular boleh juga dianggap sebagai naga. Aurun menguasai lautan barat atau Tasik Qinghai yang secara geografinya merujuk kepada bahagian lautan India. Aurun merepresentasi arah barat, warna putih serta musim luruh. Aurun juga didepiksi sebagai simbol kesucian dan elemen besi. Nah, uniknya di One Piece ni, Dewi Fruit naga tak semestinya diberi nama naga secara direct. In fact, seperti Kaido, Uo no Mi model Seryu atau Dewi Fruit ikan model naga Azure mengambil referensi dari mitologi ikan koi yang menjadi naga setelah memanjat air terjun. So in some cases, banyak benda boleh jadi naga. Sebagai contoh, macam teori aku sebelum ni yang mana Imo juga memakan Dewi Fruit Satan model Red Drake